Pemanah yang baharu, kebiasaannya dia akan keliru dan tak pandai nak set up busur dan juga arrow. Dan kebanyakannya, setiap pemula ni dia tak tahu basic ataupun asas-asas dalam panahan. Sebab, yalah, baru nak mula kan. Ada yang letak arrow di sebelah kiri, tapi guna teknik thumb draw. Ada yang letak arrow di sebelah kanan, tapi guna teknik three finger. Ada yang letak arrow bawah sangat daripada knocking point. Ada yang letak tinggi sangat. Dan macam-macam lagi lah PL pemanah pemula yang baru ni. So, untuk video kali ni, banyaknya burung. Hai, sabar Fahmi, sabar. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda asas-asas untuk pemanah beginner ataupun pemula pemanah yang baru, supaya bila anda pergi event-event pemanah ataupun anda masuk ke booth-booth pemanah ni, anda tak adalah nampak kosong sangat. So at least adalah basic yang anda boleh belajar, yang anda boleh amalkan, dan juga orang kata nampaklah profesional sikit. Walaupun baru nak mula, tapi nampaklah ada ilmu dan juga basic tu sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat channel YouTube saya. Selamat datang ke YouTube Da'i Fahmi Channel. Ada sahabat-sahabat yang baru sampai ke channel saya alu-alukan untuk tuan-tuan semua tekan button subscribe dan juga tekan button loceng untuk dapatkan notifikasi sekiranya video saya masuk ke dalam YouTube, insya-Allah. Baik, pertama sekali kita kena kenal dulu peralatan-peralatan busur. Kat tangan saya ni adalah busur tradisional. Nampak tak? Ini adalah busur tradisional. Kalau kita tengok dekat bahagian ni, lekuk ni, yang ni kita panggil siah atas, dan lekuk di bawah ni kita panggil siah bawah. Yang tempat pemegang ni kita panggil sebagai gagang. Ini adalah gagang. Ini kita panggil string. So saya fast forward je, kita simple je. Ini adalah string. Yang ini kalau nampak ni, nampak tak? Yang ini, nampak fokus. Okey, kamera fokus. Yang ini adalah knocking point, tempat kita nak letakkan arrow kita nanti. Jadi itu adalah untuk pengenalan busur. Kemudian kita tengok kepada spine ataupun arrow ni lah. Ni knocking. Ni fletcher. Ini shaft dia. Kemudian ini adalah point. Ataupun kita panggil bullet lah. Kemudian untuk pemanah-pemanah yang menggunakan teknik three finger, kebiasaannya pemula dia akan belajar three finger dulu. So three finger ni ada satu panggil three finger punya glove. Three finger punya glove. So bila korang tarik tu tak adalah sesakit dekat korang punya kulit ni. Kemudian ada arm guard. Arm guard ni saya tunjuk kat gambar ni. Ini dia arm guard. Kalau arm guard ni, kalau korang pemula tak ada kebiasaannya, kalau body form tak betul, akan menyebabkan tangan anda berlebam. Tangan anda akan lebam dan kebiasaannya akan jadi hitam lah. So, better ada arm guard untuk orang kata tak adalah anda rasa sakit. And bila dah rasa sakit tu, kebanyakannya akan rasa macam give up lah. Dia rasa macam menyesalnya aku try manah ni. Sebenarnya kalau body form tu betul, cantik, tak perlu pun arm guard tu. Tapi untuk pemula, untuk dapatkan body form yang cantik itu, anda perlu pakai arm guard supaya tak tercedera semasa latihan. Kemudian apa yang anda kena ada ialah target. Kalau tak ada target, nak tembak apa, takkan nak tembak orang kan. So kenalah tembak kepada target. Kalau tembak binatang ke, tembak orang ke, memang benda tu salah lah. Berburu ke apa ke, kat Malaysia ni ada akta. So bahaya. Beli target part dan juga target face. Next, kita nak cerita pasal kedudukan kita. So kedudukan kita ketika mana kita berdiri adalah kita perlu memanglah kena menghadap target. Tapi bukannya kita berdiri tegak macam ni menghadap target. Untuk pemula, untuk beginner, kita mengiringkan ke tepi. Kita bawa bahu kita yang memegang busur ni perlu menghadap ke sasaran. Macam kita berdiri seperti biasalah. Kan? Kita berdiri macam ni. Oh, panas pula. Kita berdiri macam biasa sini dan bahu kita menghadap kepada sasaran. Kemudian anda pegang busur macam ni. Kalau anda guna teknik three finger, so arrow anda mesti letak di sebelah kiri busur. So letak di sebelah kiri busur, masukkan dekat bawah knocking point ni. Nampak tak? Fokus tak? Okey. Letakkan di bawah ni, bawah knocking point. So, tarik pakai 3 jari. Nak tarik pakai 3 jari ni, anda perlu letakkan macam ni lah. Nampak tak? Susah nak nampak. So, anda letakkan, gunakan ni. Perut ni. So, letak kat sini. So, kedudukan arrow akan berada di sebelah kiri busur. Nampak ni? Ni kiri. Ni sebelah kiri. Okey. Ni kiri busur. So kita tarik. Okey. Tarik.
letak macam ni. Okey. Itu kalau kita guna teknik 3 finger lah. Kalau nak guna teknik thumb draw, okey, arrow tak boleh letak belah kiri. Arrow kita mesti letak di sebelah kanan busur. Nampak ni? Okey, tadi saya letak sebelah kiri. Ni sebelah kiri saya tau. Ni kalau kita nak guna teknik 3 finger. Teknik belah kiri. Kalau kita nak guna teknik thumb draw, kita letak di sebelah kanan. Kemudian sama juga kita letakkan arrow di marking point bahagian bawah ni. Okey, kemudian untuk teknik thumb draw, kita guna nama pun thumb. Thumb tu apa? Ibu jari. So kita guna ibu jari ni, perut dia ni, perut ibu jari ni, kita letak dan kita kunci. Okey. Kemudian baru kita tarik. Okey. Itu adalah merupakan teknik thumb draw. So macam saya cakap tadi, saya ulang balik, kalau guna teknik 3 finger, arrow perlu letak di sebelah kiri busur. Kalau guna teknik thumb draw, arrow perlu diletakkan di sebelah kanan busur. Dan kalau anda boleh lihat, sebenarnya dekat arrow kita ni ada warna yang berlainan. Ada berapa warna? Ada 2 warna. Okey, 2 kuning, 1 merah, betul? Okey. Benda ni bukan sekadar dibuat saja-saja, bukan sekadar untuk cantik. Tak. Dia ada reason dia. Untuk warna kuning, warna yang sama, dia ada 3 tau. Okey, nampak ada 3. 1, 2 dan juga 3. So ada 2 fletcher, 2 bulu yang mempunyai warna yang sama dan 1 yang warna berbeza. So fungsi dia adalah apabila kita letakkan arrow kita letakkan fletcher atau bulu yang mempunyai warna yang sama ni mesti berada di dalam busur. Faham tak? So kalau anda boleh lihat, saya pusing siap. Okey. Warna yang sama ini dia mesti berada di dalam. So warna yang ganjil ataupun warna yang berlainan ini dia mesti berada di luar busur, bukan berada di dalam busur. Yang berada di dalam busur adalah warna yang sama. So kalau untuk teknik 3 finger pun buat benda yang sama juga. Warna yang sama dia mesti berada di dalam busur dan juga warna yang ganjil ni, warna yang tak sama ni, warna yang ada satu je warna ni, dia mesti berada di luar busur. Fungsi dia adalah apabila kita release arrow tu, contohlah akibat kalau kita letakkan bahagian yang sama ni di bahagian luar, bila kita release, bahagian fletcher ataupun bulu yang ganjil ni dia akan menghalang laluan. So kita punya release kita, pelepasan kita tak clean. Jadi that's why kena letakkan arrow betul-betul supaya bila kita release dia akan menyebabkan kita punya arrow kita pergi dengan lurus. Cara nak pegang busur, dah nampak tangan ni, tangan, okey. Kemudian letakkan, okey, nampak tangan ni? Letakkan di sini, di perut ni. Perut bahagian sini. Okey. Nampak? Boleh je macam ni. Okey, tapi kedudukan tangan kita akan jadi macam ni. Kita tak nak tangan kita jadi macam ni, so kita twist sikit. So kedudukan tangan kita akan jadi macam ni. So bila kita tarik tu, tak adalah tangan kita macam ni. Ni tak boleh. So macam ni. So untuk beginner, untuk safe, guna macam ni. Sebab kalau kita guna teknik kita twist macam ni, apa akan jadi adalah kita punya ni, forearm kita akan ke depan, dan bila forearm kita ni dah ke depan sangat, kebiasaannya dia akan menyebabkan string kita ni akan hit pada kulit kita dan menyebabkan kulit kita jadi lebam. So kita tak nak benda tu berlaku. Inilah teknik yang betul supaya kita nak mengelakkan kecederaan semasa latihan. Kalau nampak kat sini ada bulu-bulu ni kan, bulu-bulu ni aksesori saja ke ada fungsi? Sebenarnya dia aksesori, tetapi dia juga ada fungsi dia tersendiri. So bulu ni fungsi dia adalah dia nak kurangkan vibration ataupun getaran. Dia tak adalah kurangkan secara signifikan, tetapi dia boleh mengurangkan dalam 10 to 20% macam tu. So selebihnya adalah pada kawalan diri kita sendiri, kawalan tangan kita, kita punya ball hand kita macam mana. So kalau kita punya ball hand kita pun shaking, kita nak pakai benda ni pun tak berfungsi juga sebenarnya. Benda ni tak perlu ada pun tak apa, yang penting ada busur. Itu je, senang. Senang cerita, yang penting ada busur. Tak kisahlah busur murah ke, busur mahal ke. Sebab ketepatan pemanah itu bukan bergantung kepada mahal ataupun murah sesuatu busur, tetapi kepada latihan kita. So apa yang saya nak tunjuk pada video kali ini adalah cara ataupun asas untuk nampak seperti seorang yang profesional dalam memanah. Tetapi untuk menjadi seorang yang betul-betul profesional, untuk menjadi seorang pemanah yang betul-betul jitu, yang betul-betul orang kata tepat
dan sebagainya, anda perlu melakukan latihan yang sangat-sangat kerap. Tak boleh miss satu hari, kena istiqamah setiap hari dalam memanah. Sebab dia akan efek pada kita punya ketepatan dan juga body form. Sebab bila kita dah lama tak berlatih, kadang-kadang kita punya anchor point kita dah ke depan, ada yang kadang-kadang ke belakang sangat. So kita dah, orang kata dah lupa lah. Untuk mengelakkan daripada lupa, nak jadi pemanah yang jitu, perlukan latihan setiap hari dan insya-Allah kalau kita berlatih setiap hari, kita akan dapat hasil dia, iaitu ketepatan dan juga konsistensi dalam panahan. Jadi kalau anda suka video saya, silakan like, komen dan juga subscribe dan tekan button lonceng. Okay? See you next video. Assalamualaikum.